Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk kali ni nak cakap ataupun share sikit tentang penggunaan flash. Ni untuk terutamanya untuk bidang photojournalism ataupun yang cover event. Perlu atau tak perlu? Sebenarnya benda ni kita sendiri boleh jawab. Kita tengok, kita ambil gambar untuk siapa kan. Kalau untuk klien kita, majikan kita, ada tak mereka mempersoalkan gambar kita tu? Kalau okey je, maksudnya kalau kita memang jenis tak suka pakai flash dan tempat kita bekerja tu kan, sama ada di akhbar ke, di jabatan ke, agensi kan, okey lah kan, maksudnya kan. Dan untuk situasi sekarang ni lah kan, kebanyakannya ni yang biasa cover event bukan berbayar, maksudnya yang cover event ni jurufoto yang bekerja dengan akhbar lah, biasanya dah jarang pakai flash. Ada pakai, bukan semua tapi sebab jarang pakai ni adalah kebanyakan masa yang cover event ni. Ni yang cover untuk news lah. Gambar-gambar tu digunakan untuk social media. Social media ni kebanyakan orang tengok di phone saja, bukan untuk print cetakan kan. Kalaupun digunakan untuk akhbar bercetak kan, mungkin dalam puluhan gambar atau ratusan gambar yang kita cover untuk event tu kan, mungkin sekeping dua je pakai untuk surat khabar tu. Tambah-tambah kalau dia letak dekat front page kan. Kalau letak front page memang sekeping je lah pakai kan. Dan biasanya untuk orang awam kan, yang bukan orang awam ni maksudnya kita pun orang awam juga, maksudnya orang yang tengok di surat khabar tu kan, mereka ni bukan nak judge gambar kita tu dari segi lighting dia, komposisi dia, semua tak nak tengok berita apa yang disampaikan. Kau nampak VVIP ni serahkan cek, VVIP ni sedang merasmikan itu ini yang sedang memberi ucapan, dah cukup lah benda tu. Dia tak ada nak kata lighting ni gelap lah, ini tak ada. Kebanyakan orang boleh tengok surat khabar bukan itu. Kecuali kalau nak pergi nak menghayati gambar tu, kena pergi galeri seni ke apa ke, itu memang tempat dia. Sini surat khabar ni kebanyakannya lah memang untuk melaporkan berita dalam kalau gambar kan, dalam bentuk visual lah, bukan nak judge gambar tu cantik ke tak cantik kan. Itu lain. Dan salah satu tujuan gambar press ni bukanlah bermakna gambar press ni tak mementingkan nilai estetik tapi story tu lagi penting. Tapi yang okey ada masa dan ketikanya flash ni perlu ada. Contoh macam kalau kita ambil gambar, kita kena tengok situasi lah. Gambar grup foto ataupun gambar individu yang nak bergambar dengan background, yang mana background tu backlighting. Backlighting ni tak apa dia tak apa kalau background tu tak penting. Kalau kosong je hutan ke apa benda kan, ataupun just pemandangan bandar yang tak ada konten sangat kan, kita nak pakai tak apa. Tapi kalau VVIP tu nak bergambar dengan background tu backlighting, tapi tujuan dia nak bergambar dengan background tu pasal ada subjek yang menarik kat situ. Mungkin ada bangunan ke, ada monumen ke kan, yang perlu ada dalam gambar tu. Tanpa flash, kalau kita duduk, kalau VVIP tu bergambar di kawasan yang undershade lah, bawah bayang kan, background dia terang, kalau kita tak pakai flash, cara mudah dia memang kita akan naikkan ISO ataupun kita terangkan subjek tu. Bila kita terangkan subjek tu, belakang tu lagi terang. Jadi no point lah VVIP tu bergambar dekat situ. Dan memang pernah terjadi benda ni. Saya tengok satu gambar press rakam, dia memang jenis tak pakai flash kan. Ni sekumpulan VVIP ni bergambar dengan satu background tu. Tapi bila hasil gambar terjadi, background tu tak nampak, hilang dan macam kabus lah. Pasal kedudukan VVIP dengan background tu agak jauh, dan juga subjek background tu terlalu terang pasal dia tak bawa flash kan. Memang burn lah belakang tu, kita tengok pun dia bergambar dengan apa pun kita tak tahu kan. Itu salah satu keadaan lah. Tapi bagi saya lah kan, pandangan saya sendiri, orang setuju tak setuju tu lain cerita lah. Kalau kita bekerja untuk cover event, fotojournalis utamanya, flash ni sebaik-baiknya ada lah. Tak pakai pun ada. At least kadang-kadang ada situasi tertentu tu memerlukan kita menggunakan flash lah, untuk hasil yang baik lah kan. Yang baik ni maksudnya kita perlukan detail gambar tu. Ada macam saya beritahu tadi tu lah kan. Kalau tiba-tiba lah kan, kita perlu merakam gambar individu tu dengan background yang backlighting, dan background tu pun penting bagi dia, kita perlu ada lah. Macam saya pernah juga follow ada VIP ni melawat di Kepulauan di Semporna. VIP tu dalam bot lah, bot laju kan. Dia nak bergambar, bot tu bertutup lah kan, ada bumbung lah kan. Dia nak bergambar dengan, bukan nak ambil gambar di dalam bot tu dah tentulah kan, nak bergambar dengan
pulau-pulau di sekeliling yang dia lalu, bot tu lalu lah. Kalau kita tak pakai flash kan, dia VIP tu duduk bawah shade, bawah bumbung bot kan. Memang pulau-pulau ataupun background belakang tu memang tak nampak lah, jadi putih kan. Jadi no point lah. Sampai flash saya tu menjerit tu maksud dia panas lah, pasal memang kita pakai full power 1-1 macam tu. Pasal jurang beza terang dan gelap dan terangnya di luar tu berbeza kan. Dan lagi satu, kalau kita ditugaskan untuk merakam gambar, dan gambar ni event dan gambar yang kita rakam tu tujuan dia memang dah bagi tahu awal-awal untuk buat print. Ni bukan untuk khabar ke apa, print untuk buat buku ke, coffee table ke, ataupun album khas nak bagi kepada certain individu tu, sebaik-baiknya bawa lah flash lah. Pasal ada masa dan ketikanya tanpa flash tu gambar tu dia jadi kurang menarik berapa. Contoh lah, kalau VIP tu bergambar dekat satu bahagian, ada satu spot tu kan, lighting tu datang daripada atas, lighting lampu hotel ke apalah kan. Bila cahaya tu daripada atas kan, dia bila turun kat bawah, nanti dekat ruang mata ni jadi macam gelap tu. Jadi eye socket dekat sini dia jadi macam gelap, macam panda. Jadi dia tak lawa lah benda-benda tu. Dan pernah jugalah fotografer, ada juga fotografer ditegur yang dah memang biasa tak pakai flash ni, kata kalau kau cover ni kau kena pakai flash lah. Pasal tujuan ni nak print lah. Bila print tak pakai flash, kalau untuk social media okey, tapi kalau tak pakai flash mungkin dia kena naikkan ISO 3000, 5000 kan. Tu lah macam saya beritahu kalau untuk social media okey, tapi kalau gambar tu nak print 8R ataupun besar lagi kan, memang nampak teruk lah. Dan generasi sekarang ni yang jarang terdedah dengan medium printing kan, mungkin rasa okey je kan. Tapi sekali-sekala you pergilah pameran-pameran foto yang mana gambar-gambar tu di print besar kan. Dia cetak besar, A3 ke atas kan, tengok kualiti cetakan tu. Ada juga gambar-gambar yang dirakam buat pameran, rakam guna smartphone. Bila rakam guna smartphone, dia tengok bila dia print besar tu macam mana kualiti dia. Dekat situ baru kita tahu. Tapi kalau kita tak terdedah dengan dunia cetakan ni, biasa kita tengok lahir-lahir memang tengok scroll smartphone ni kan. Nak tengok majalah bercetak pun kurang. Contoh majalah bercetak macam ni pun dah jarang kan. Jarang nak tengok. Pergi pameran-pameran foto pun jarang. Kita mungkin tak tahulah kualiti untuk cetak tu lain. Jadi sama ada perlu guna atau tak guna, tanya diri sendiri, tanya keperluan majikan tu. Sama ada gambar yang kita rakam tanpa flash tu okey ke tak. Kalau memang okey, dia orang tak bising, ikutlah kan. Macam saya ikut keperluan. Kalau ada masa dan ketikanya saya rasa assignment tu perlu pakai flash, saya pakai. Kalau tak perlu, saya tak pakai lah. Pasal kadang-kadang ada flash ni dia melambatkan kerja berapa. Kalau kita nak pakai full power, dia nak tunggu recycle time dia ambil masa lah. Okay lah, kalau ada benda yang tak berapa nak clear lagi, boleh tanya di ruang komen macam biasa lah. Okay, jumpa lagi.